Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama sekali sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kasih dan sayang daripada Allah Subhanahu wa taala memilih kita semua ibadah. Dengan itu dapat sama-sama kita mari rumah Allah, dapat sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu subuh berjemaah. Dan jangan lupa ibu-ibu ayah-ayah untuk sama-sama kita yang iktikaf, sahaja beriktikaf dalam masjid sunat kerana Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, pertama sekali yang mengucapkan ahlan wa sahlan kepada jemaah dakwah. Terima kasih banyak, terima kasih banyak kepada Anisah dia. Dia pun tak jumpa lagi. Terima kasih banyaklah mari ke kampung kita. Tetamu dibayar mereka sebagai tetamu kita ibadah. Yang mana kita faham tetamu ni baik, mari membawa rahmat. Dan kita terima kasih. Menghidupkan mereka ini antara jemaah mereka ini. Menghidupkan masjid-masjid ibadah. Menghidupkan masjid-masjid. Ajak oleh kampung, mari semaya masjid. Betul amal sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di rumah mereka ni bayar dia ada kekuatan. Bapak dia ni bayar. Bapak kita lah, bapak kita ni. Mereka ni dia ada kekuatan. Bangun dia, bangun juga hebat. Hukum Pak bangun dah bapak dia. Kita timel lah, kita ni kemarin. Dia ni tak ni bunyi bel rendah. Oh tak suka. Lemah lah kecil ni. Tapi baik maknanya terima kasih kita ucapkan kepada mereka kerana menghidupkan hati kita dengan amalan-amalan salafus salih, amalan-amalan sahabat itu hidup dengan qiyamulainya, dengan baca Qurannya, dengan baca ta'limnya. Ini kemuliaan, kekuatan yang Allah Ta'ala bagi kepada jemaah ibadah. Sebab apa boleh kita antara ibadah kerana mereka ramai. Bila kita berjemaah ya bantu ibadah lah. Tak bantu malu kan. Bagi lain bantu lah. Sebab buka. Dan kita nak hidup ibadah. Bantu juga kita. Alhamdulillah. Dia panggil bina hasanah dia. Suasana yang baik. Ini penting zaman kita ibadah. Zaman hari ini suasana yang baik sangat penting. Sebab itu kalau kita pergi dulu dengan Allah berbaik kita, insya-Allah baik kita. Jangan kita nak kecek, berkosong. Kita duduk dengan mereka ibadah. Pasti buat lah. Jangan nak buat apa kereta. Kita dengar kecek bak hadis Nabi, bak sunnah Nabi. Baik, itulah terima kasih. Dan moga-moga Allah Ta'ala rahmati semua Baik, insyaAllah kita sambung mengaji kita pagi ni bayar. Pagi ni kita akan baca, kita sambung kita Tuhfatul Raghibin, muka surah 12 tengah ni bayar. Ada pun kaum Qadariyah, situ dah, tak jauh ni. Bagi yang ke-17 dikira daripada bawah. Bagi yang ke-17 dikira daripada bawah. Itu hak jauh. Hak buku Rumi bagi muka surah 38. Maksudnya 38. Boleh yang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin.
telah berkata pengarang kita Syekh Arsyad Banjar rahimahullah di dalam kitab beliau iaitu Tuhfatul Raghibin. Sebab apa ibayah? Adapun kaum Qadariyah, maka yaitu kaum Qadariyah 12 kaum. Ini 12 ni. Setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahawa kudrat hamba yang baharu memberi bekas ia pada segala af'al hamba yang ikhtiariyah. Maka barang yang berlaku pada hamba daripada segala perbuatan dan usaha hasil dengan ikhtiar sekaliannya antharul kudrat yang dijadikan Allah Ta'ala pada hamba, sama ada perbuatan itu dengan mubasyarah atau dengan tawalludun, maka i'tiqad yang demikian itu kufur. Mazhab ulama mawara'un nahri mutlaqan, dan pada mazhab jumhur ulama adalah i'tiqad itu kufur jika diharuskan oleh mereka itu lemah Allah Ta'ala daripada menjadikan segala perbuatan. Panjang orang sikit ni baik kan? Kenapa tak? Dia berkena kita nak belajar pagi ni, ayo. Nak belajar apa kena dengan kaum Qadariyah. Fahami pokok Qadariyah. Ini hak kita nak belajar, hak Nabi kata umat aku ni akan pecah kepada 73 puak ni. 72 dari neraka, 1 puak dari syurga. Ini hadis Rasulullah ni. Mungkin aku sedekahlah ini masuk orang neraka. Mungkin apa ayat ni hadis Nabi sebut. Dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu umat dia ni akan pecah kepada 73 puak. 72 ke neraka, 1 puak ke syurga. Mana 1 puak? Ahli sunnah wal jamaah. Orang yang ikut Nabi, ikut sahabat Nabi, ikut tabi'in, ikut ulama-ulama ke ahli sunnah wal jamaah. Dan pada pagi ni banyak kita nak belajar pula ada pun kaum Qadariyah. Hak kita belajar sebelum ni kaum Jabariyah. Kaum Jabariyah ni yang pecah 12 buah. Itu daripada 72 tadi tu. Jabariyah 12 buah sini. Hak pagi ni pula kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah ni ada 12 buah pula pecah. Mana dalam 72 tu 12 buah ni di sini. Kita nak belajar pagi ni. Kaum Qadariyah. Secara kita nak bayar secara ringkas kaum Qadariyah ni bayar fahami dia. Dia kata usaha ikhtiar tu daripada dia. Usaha ikhtiar daripada dia dan dengan usaha tu jadi orang berapa. Tu Qadariyah tu. Tak ada kait dengan Allah. Tak ada kait. Kita sendiri. Kalau kita mengaji, pandai, baca buku banyak kan? Pandai kita. Kalau tak baca buku, bodoh. Ini kita tak lain, sama kasar. Dia pihak dia. Kawai boleh 10 ni, dia kawai rajin baca ni. Jangan gitu, dia boleh 10 ni. Allah Ta'ala. Tak ada kaitan dengan Allah. Tak ada kaitan. Kawai sendiri baca banyak. Kawai sendiri baca banyak. Kawai sendiri tak tidur mana. Kawai. Itu Qadariyah yang lain. Fahami Qadariyah. Ia tak kait dengan Allah. Sesat dia. Jadi kafir. Wal'iyadu billah. Jadi kita nak ngaji ni banyak. Kita nak belajar nak selamat diri kita. Kita dengar lagi kita. Maka ada pun kaum Qadariyah. Maka yaitu kaum Qadariyah itu 12 kaum. 12 kaum, 12 puak, 12 jenis. Tu 12. Ada 12 golongan pula pokok dia Qadariyah. Tak serupa ya. Faham lain-lain pula. Setengah mereka itu kaum Qadariyah ni. Faham Qadariyah ni adalah i'tiqadnya Qadariyah bahawa kudrat hamba. Apa kudrat dia? Kudrat ni kuasa. Dia kata hamba ni ada kudrat, ada kuasa. Kudrat hamba, iaitu kuasa hamba. Hamba tak ada kuasa dan baharu.
tu. Memberi bekas ia pada segala af'al. Memberi bekas ia kudrat, kuasa, memberi dan kepada hamba tu memberi kuasa, memberi bekas. Bekas ni memberi manfaat dengan kudrat dia, dengan kekuatan dia pada segala af'al hamba yang ikhtiariyah. Dia kata ibadah, dia kata kudrat dia, kuasa dia ni ada kuasa, hamba ni ada kuasa juga ibadah. Allah Ta'ala tu, kudrat Allah Ta'ala kuasa, dia pergi ibadah. Allah Ta'ala tu bersifat dengan kudrat, kuasa. Allah Ta'ala boleh buat apa? Betul tu. Dia banyak boleh. Kita pun ada kudrat dia. Kudrat hamba ada juga, kuasa kita. Dan kuasa kita ni kalau kita buat apa-apa dengan ikhtiar kita, dengan usaha kita. Boleh tulis sikit ibadah dalam kitab kita kan. Antaranya gini ibadah. Dah pokok dia ni qadariyah yang mana bayar. Kalau ada di kita ibadah di keluarga kita, minta ampun dengan Allah. Taubat je. Angah ni jangan. Gapo antaranya qadariyah ni mereka ni baik berpegang bahawa dengan usaha kita sendiri semua itu akan terjadi. Ini usaha kita. Usaha kita. Contoh ibadah orang itu ubah. Sama apa? Tuan-tuan dan puan-puan, beli ubah saya. Kalau siapa-siapa beli ubah saya, dia sapu dan dikurang, confirm sembuh. Oh, dah dua ubah ibadah. Hamba boleh cuba dia. Cuba tak? Sedap ibadah. Tuan-tuan dan puan-puan, mari tengok. Tak ada dah ubah atas dunia ni. Tak ada. Carilah mana-mana ubah atas dunia ni. Tak kira jumpa ubah sepapun. Hak mana ada luka, hak mana ada kurang, hak mana patah, pakai sapu, confirm sembuh. Oh, sedap dia. Confirm tahu. Cik sebenarnya. Confirm. Pasti sembuh. Mesti sembuh. Kalau tak sembuh, atas mula binti. Oh, atas mula binti. Bualah. Ya orang pun ada beli macam rumah tak siap begini tak mula. Dia mau hari beli bila? Tanya kita pula. Ada CCTV dia mau hari beli. Mau pada apa? Kemudian ada resit. Resit apa? Dia pasang alik. Minta resit. Jeng mana? Bawa. Maka kita kata bayar ini adalah fahaman qadariyah yang dikatakan oleh yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini faham yang jabariyah ibadah. Ada pun kita ahli sunnah bagaimana yang pegangan kita ahli sunnah. Tuan-tuan dan puan-puan, apa ada dua ubat? Ubat luka, ubat gatal, ubat sapu, ada belakang. Kalau ibu-ibu ayah-ayah beli ubat ni, ibu-ibu ayah comot, insya-Allah dengan izin Allah. Bukan sebab apa? Bukan sebab ubat ni, tapi dengan izin Allah. Allah Ta'ala boleh disembuh, InsyaAllah. Dan dengan izin Allah, orang gatal boleh sembuh, orang luka boleh sembuh. Itu ahli sunnah al-jamaah. Sama-sama sapu juga. Hak tu beli ubat sapu, bukan beli ubat pahu dah. Beli ubat sapu tangan, tempat luka. Beli ubat, kalau kata ubat dalam, beli ubat minum. Sama-sama beli ubat minum, sama-sama beli ubat sapu, tapi pegangan beza dari bayar. Hak tadi dia kata cuma ubat dia sembuh. Kalau tak siap atamu lagi. Oh semak demo. Oh gemak dah. Hak ni dah beli ubat sapu, ubat subuh ya. Tapi kalau dia nak sembuh. Kalau dia nak sembuh, dah sembuh. Allah Ta'ala dah. Hak dia ni. Hak nyakit daripada dia. Dah ubat sembuh daripada Allah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Kena tu kita kata bab ubat ibadah ni. Bab ibadah bukan kita akidah kita. Allah kita kena pegang ibadah. Allah Ta'ala ni boleh buat dah kau ibadah. Dan ada orang maki ubat Allah Ta'ala boleh maki ubat tu habis sembuh. Ada tak maki ubat tapi tu habis sembuh. Ada orang maki ubat tu habis sembuh. Tak maki ubat tu habis sembuh. Kalau Allah Ta'ala dah
Nah, sebab itulah ibayah kita kata apabila kita sakit, ibayah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab apa? Tudawi. Berubah Nabi kata. Sebab ada orang tanya apa hukum berubah? Tak. Ustaz kita sakit. Apa hukum kita kena berubah? Hukum berubah. Ikutlah sakit dan kecil manis buah bingkai dan sebagainya. Kita sakit Pak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tudawi. Nabi sebut berubah. Ulama syarah hadis ini Pak. Ulama kata maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut berubah tu mana kata sunat berubah Pak. Sunat berubah. Sunat berubah. Maknanya sunat apabila kata sunat berubah maknanya kalau orang sakit pasti berubah tak apa Pak. Tak dosa. Tak dosa lah. Sebab hukumnya berubah ni sunat. Hak wajibnya mana dalam sakit ibadah? Hak wajibnya sabar. Hak wajibnya sabar. Hak wajibnya sabar. Ada pun berubah kita sakit berubah tu sunat. Sunat ada ulama kata harus hukum dia. Ini ulama kan? Cuma ada juga ulama kata ibadah berubah ni jadi wajib ibadah. Berubah ni jadi wajib. Bila? Iaitu ketika mana kalau kita tak berubah, kalau nak semaya kita, kalau nak buat ibadah kita, maka ketika itu wajib berubah. Adapun kalau tak berubah ibadah, kita ni ada bini, ada tanggungan kita sakit, maka wajib kita berubah. Kenapa? Sebab bila kita sihat, kita boleh nafkah anak bini kita. Situ situ tu hukum berubah kan. Jadi wajib tadi tu apabila tanggung nafkah tadi, nafkah kerana ibadah tadi. Tu dah. Tapi sabar ketika berubah, apa dia sabar ketika sakit ibadah, apa hukum dia? Hukumnya wajib. Wajib sabar. Sebab itulah ibadah ada cerita di dalam hadis Nabi kan? Cerita dalam hadis Nabi. Ada pahala orang sakit ibadah disebut pahala orang sakit. Disebutkan seorang lelaki di hari akhirat nanti banyak daripada hadis dan cerita ibadah. Maka lelaki tadi, seorang lelaki di hari akhirat ada terkejut dia ibadah. Terkejut dia. Bapa terkejut dia ibadah kerana dia kata ya Allah, bapa banyak sangat ni pahala ya Allah. Pahala ibadah apa aku buat ya Allah banyak sangat ni. Bengok dia bertanya. Bengok apa? Bengok kerana apa ni? Terkejutlah dia. Bengok sini mana terkejutlah. Terkejut dia tadi kerana apa? Kerana di akhirat laki-laki ni tengok pahala dia banyak. Tengok pahala dia banyak. Dia berkata ya Allah, kenapa banyak sangat pahala ya Allah? Aku buat amalan kau tak ada lagi. Amalan aku buat boleh setahun ni banyak pahala gini pun ya Allah. Semaya sikit-sikit. Sebab puasa fardu ya. Allah Ta'ala kata apa? Wahai fulan bin fulan, ini adalah pahala daripada musabah ketika musakit. Seminggu hak musakit tu musabah. Musabah dia hak sakit, hak dia akui musabah. Maka hari ini aku balas dengan pahala yang banyak kepada kamu. Maka laki-laki kata apa? Laki-laki kata ya Allah, kalau dengan seminggu mau taruh ni pahala banyak ni, alangkah indahnya ya Allah. Kalau sepanjang hidup aku ya Allah mau sakit semua. Oh hebat ibadah. Cuma ulama kata ibadah, jangan ini tak sakit kita. Jangan ini tak sakit. Nah, cuma nak bayarnya pahala dia sakit, dia sabar, Masya Allah. Hebat ibadah. Bapa tak hebatnya ibadah, pahala dia sabar, orang sakit ibadah. Apa kizial orang kan? Siapa rumah orang Assalamualaikum Waalaikumsalam. Duduk temen minta maaf kita nak mati lah. Tengok dia ibadah lah. Orang sakit kan? Ucapkan dia apa ibadah? Tak ada dah dengan lagu fikir, lagu baca, lagu itu tak ada dah ibadah. Dah dengar lagu. Tak ada dah. Kita yang sedang ibadah dengan lagu.
malam masih muda kita ya tu raya tu. Orang sakit tak ada. Mam duduk. Mam. Ampun nak zikir. Subhanallah. Astagfirullah. Itu riwayat astagfirullah. Orang sakit baik. Orang sakit baik. Allah Taala saya dia. Allah Taala saya dia. Maka dia ibadah tak putus mulut dia ibadah dia fikir pada mati dia. Setiap kali dia fikir, kali tak ke mana dia? Kita pakai sakit baik. Hamba ibadah panjang mungkin tu baik-baik. Kita faham hamba panjang mungkin tu baik-baik. Jadi kita sedar ayat orang dia tu. Orang sampai nasi lagi pagi-pagi. Dia ni cepat ubah. Sampai ubah. Sedar kita, kita muda tak muda juga yang handphone. Cuma tak akan ubah lagi kita dia banyak omong support tu juga ibadah. Dah, 2 cukup dah tahu. Tapi uji lah ayatnya. Orang ada sakit ibadah. Ingat Allah Taala semua. Allah, aku lagi mana mati banyak. Semayang aku banyak lagi kat Allah, dia akan mati banyak. Anak aku ramai lagi tak nikah. Ya Allah. Bini aku lah comel ya Allah. Dia main mikir banyak tahu ya. Maka dia duduk mikir dia sabar ya Allah. Oh dia. Ya Allah sakit ya Allah bagi aku 5 hari atau seminggu ya Allah. Hak sihat aku banyak tahun dah ya Allah. Ya fikir pasal Allah, aku fikir pasal mati ya. Ni orang dakwah ya hamba ni tak orang dakwah ni pak kita dakwah ni. Nak fikir tak mati baik. Nak bagi kecek pasal kita, apa berkata kita baik. Bila kita mati nanti, dia bagi kecek dengan kita. Bagi ajak kita. Apa mati bercakap. Bagi fikir agama baik. Besar pahala. Jadi banyak nak rayaknya cerita hak Nabi sebut ibadah setara tu ibadah. Kalau orang tahu sungguh tapi payah lagi ibadah. Tapi jangan minta ulama kata minta sakit ibadah. Kita kena minta sihat ibadah. Nabi atas suruh minta sihat. Ya Allah sihat ya Allah. Allahumma afiyatan wassalam. Ya Allah minta sihat dan minta selamat ya Allah. Kena minta ibadah. Jangan minta sakit. Ulama kata ibadah. Orang yang minta sakit ni ialah orang sombong ibadah. Oh, ya Allah sakit sombong tak apa ya Allah. Jangan. Tak apa-apa dia panggil orang sombong. Sebab apa? Jodoh dia terhari sakit ibadah takut tak maya kita ramai mana ada hospital tak maya ibadah. Bukan kapal ni kita mahal. Bukan kapal hang ibadah. Nuduk planet Pluto ibadah. Ramai mana ibadah sakit hospital tak semaya ibadah. Tak tahu cara nak semaya. Ustaz nak maya gana maya dah habis ya Allah. Kena semaya walaupun air semaya tak ambil ibadah wajib kena semaya. Dia panggil semaya hormat waktu. Ustaz semaya ambil dah ustaz ambil dengan anak kiblat hari ni kita duduk hari ni. Tak boleh pusing kau, tak boleh pusing. Wajib ngadak itu. Wajib kena semaya Tapi ramai mana kita tak semaya. Bila nak semaya nanti kotor rumah ustaz. Kotor rumah. Kita boleh jalan kita hidup lagi. Cerita-cerita tanya. Semaya hormat waktu pagi. Semaya hormat waktu ni ada semaya pun apa semaya. Dan semaya. Lepas tu balik rumah, daripada kita sihat lepas ni, bukan balik rumah lah, kalau ketika kita sihat, kita pun boleh ambil semaya, kita pun boleh semaya boleh kotor. Tapi selagi mana kita semaya dalam keadaan semaya dalam keadaan maka pempuh ada najis kalau anak-anak tak mari lagi waktu zuhur nak habis dah semaya dalam keadaan ada najis gitu lah dah, ada pun tak ada orang nak cuci semaya dia panggil semaya hormat waktu. Lepas tu kita kotor. Kalau kita takdir kata kita mati baik, maka Allah Taala terima dah. Allah Taala terima dah semaya kita. Jangan wan qadar rumah ni baik. Harga dosa nanya kita baik. Dah, maka kita kata jangan minta sakit. Walaupun tempat kita ya, jangan minta sakit. Orang minta sakit ni adalah orang yang sombong. Sebab apa? Dia sakit, takut tak sabar. Dia sakit, takut duduk nyopoh. Oleh bengong lah, boleh lepas tu masuk hospital, masuk pulau. Nyopoh ibadah, bergerak lah. Dah, jadi kau tak mau bahan tu. Sampai orang nyopoh yang dia sakit. Tuhan ni, bergerak. Baru ni, ada sakit, aku paham sakit pun. Orang lain, ya, tidur-tidur, dia tak sakit. Sedap dia. Dia nyepek, bopes saya. Masya Allah. Apa tu? Sebab sakit.
Sebab tu lagi minta sakit. Kalau boleh sabar, alhamdulillah. Hebat. Sebab tu mulut pun kena jaga, ibadah mulut kena jaga. Sebab tu mulut kita ni kena kecil orang molek-molek ibadah. Apabila kita kecil orang molek-molek, kita sakit kan? Ya Allah, sakit ya Allah. Sakit ni sikit ya Allah, bagus kena. Ya Allah 5 hari baru tak boleh makan nasi. Kok mu sebelum ni ya Allah 50 tahun dah boleh makan nasi. Boleh makan kicap, lecok, nasi goreng, nasi kerabu, banyak belakang. Jadi 5 hari baru tak boleh makan ya Allah. Tak apalah ya Allah. Kau boleh makan lama dah 50 tahun dah. Kau tak boleh makan baru 5 hari ya Allah. Tentu bagi hak mulut kecil molek ibadah. Tapi kalau orang tak boleh, kalau orang mulut tak kecil molek ibadah. Mulut tak suami, tak jaga. Oh, lah sekabu aku lah tak boleh makan. Suntah tak boleh makan, udang tak boleh makan. Dah dia. Tak kira itu dah. Maknanya dia sumpah dia baik. Pak puan kita dari dia. Dia marah pada Allah. Nah. Ada sakit dia bayar. Lepas tu kita nak bayar sikit dia balik Kalau kita pergi ziarah orang sakit kan, jaga mulut kita. Kita mana? Amun nasihat dia gampang jaga mulut kita. Jaga lagu mana ni baik? Kita di kawan sakit kan, orang sakit berpikir kau orang macam mana kau. Itulah sakit ke apa? Jangan kata mulut kan. Jangan dia royak dah. Dia mau sakit ni dosa dia mau banyak kan. Jadi dia mau sakit hari ni kena apa dosa dia? Dosa dia mau banyak dosa dia mau dulu. Sedap dia. Ibadah memang kita ngaji ni ibadah orang yang sakit. Allah Ta'ala nak hapus dosa. Allah Ta'ala nak beri pahala. Allah Ta'ala nak angkat darjat dia. Betul. Tapi hak kata kalau kita diziarah orang sakit kan, kita kena kata ke dia Allah Ta'ala sayang ke demo ni. Itu sebabnya kita Allah Ta'ala sayang ke demo. Allah Ta'ala nak beri pahala ke demo. Allah Ta'ala nak angkat darjat demo. Betul orang rasa banyak, apa rasa? Kita wajah kita. Apabila kita sakit kan, Tuhan aku rasa kawin banyak buat masyarakat dulu. Kawin banyak buat dosa dulu. Kawin banyak tak jaga mulut, kecik orang sakit hati. Kecik orang sakit hati, dosa. Kita buat berapa-berapa orang terasa hati. Orang ajak kita tak pergi, dosa tu kita tak. Ada dah, juga tu. Nah, adik kita ibadah kita. Kalau orang ajak kita ibadah undang orang ni wajib kena pergi kalau orang ajak ibadah. Cuma kita pakat toleransi dia panggil ibadah. Pakat peher ibadah. Baca terima ibadah kalau nak pergi belakang kan. Tak tidur maka perlu mati tak tidur lagi. Contoh seolah-olah gitu ibadah. Pukul 12 malam tak tidur lagi. Dia muka hak boleh ada ajak ibadah. Lumayan ajak orang sakit ziarah. Hak berani gitu ibadah. Contoh kan. Orang ni ajak, orang tu ajak. Pasti ni pun orang ramai. Nak kira kan nak pergi belakang ibadah kan. Jadi kalau kita pakai peher kan, kalau kecuali hak jadi salahnya gitu ibadah. Orang ajak kita saja mana bagi mereka. Tak boleh lah tentu terasa ni. Tapi kalau kita ada kerja, kita bayar tu. Kita maaf kita hari ni 5 dan 4 nanti. Minta maaf Rabbana. Apa dia? Kita ada arasia kita. Maka benda tu bayar kena pakat peher lah. Pakat toleransi. Bukan kata tak segi rumah demo. Bukan kata benci ke demo. Tak cuma ada kerja. Sebab ada kerja, ada urusan apa. 10 bulan ibadah. Ada orang yang 10 tempat bulan. Ya mungkin boleh pergi belakang tu ibadah. Kau jauh-jauh contohnya. Maka ibadah waktu kita kata banyak kali ibadah. Maka ya Allah banyak dosa aku ya. Dosa gini, dosa gitu. Hak tu diri kita ibadah. Diri kita. Kalau dia orang jangan banyak kita. Kita pergi ziarah orang kan. Kita dosa banyak. Kita hidup sakit. Biar apa kita. Oh sedang kita. Jangan kita. Ada adat kita. Ada pun lagi baik kita jaga mulut kita lagi kan. Kita kayak gini. Kita orang sakit baik. Kalau orang sakit semua demo kan. Kalau orang ni 3 hari kan. Lepas 3 hari mati. Oh sedang kita. Orang sakit pun demo. Balik hospital. Buat dalam kawin kan 4 hari ada. Dia buang kawin ni 4 hari. Betul mati. Allah sedang jenal ni orang tiba. Dona. Orang kita pergi ziarah.
Fadli kecek gitu baik. Kita kena semangat ke dia. InsyaAllah sehat. InsyaAllah sembuh ni. InsyaAllah. Dah. Allah Ta'ala boleh sembuh. Allah Ta'ala dah kena semangat, kena kuat semangat. Tu baru doa yang kita pergi ziarah. Beri semangat ke dia. Dia orang sakit dia nak semangat kita. Baik baik panjang sikit baik. Okey baik. Kesimpulannya nak ayat apa baik kau tadi. Kesimpulannya yang ibarat nak ayatnya Qadariyah ni dia berpegang perbuatan itu adalah perbuatan manusia sendiri. Allah Ta'ala tidak masuk campur dalam perbuatan manusia. Manusia itu sendiri yang menentukan nasib mereka. Ini pokok Qadariyah ni baik. Tengok lagi bayang. Maka barang yang berlaku pada hamba daripada segala perbuatan, dikatakan apa berlaku pada hamba tu daripada perbuatan yang dia buat tu, dan usaha hasil dengan ikhtiar sekaliannya antara kudrat yang dijadikan Allah Ta'ala pada hamba. Dia kata apa-apa berlaku pada hamba tu usaha dia sendiri, usaha kudrat dia sendiri. Yang Allah Ta'ala beri juga, yang Tuhan beri juga dia kata. Tapi perbuatan dia sendiri. Padahal sama ada perbuatan itu dengan mubasyarah atau dengan tawalludun, dengan mubasyarah. Apa maksud mubasyarah ni? Begini. Dia kata jadi itu dengan mubasyarah. Maksud mubasyarah ni gini. Contohnya api. Ni api tu nyala. Ibu ambil tisu. Tisu ibu bakar. Nanti dia kata ambil ambil tisu bakar di api, maka nyala tisu. Ambil apabila ambil tisu bakar di api, wajib nyala. Dia panggil secara mubasyarah, secara langsung. Maka ibarat dipegang ada tu Qadariyah. Qadariyah. Faham Qadariyah. Bapa? Sebab dia kata kalau ambil kertas, ambil tisu dibakar di api nyala, mesti nyala. Itu fahamnya Qadariyah. Sebab apa? Sebab dia kata mesti wajib nyala. Maka tu sesat dia. Ada pun pegangan ahli sunnah lagu mana? Pegangan ahli sunnah ambil kertas, ambil tisu, letak di api. Pada hukum adatnya nyala. Hukum adatnya nyala. Tapi Allah Ta'ala boleh nyala tadi dengan izin Allah. Begitu. Kena sandar dengan izin Allah dibayar. Kena sandar sini. Sebab apa dibayar? Baca kisah Namrud dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Namrud masa Nabi Ibrahim dari api. Ada Nabi Ibrahim tak terbakar selama 40 hari itu dari api. Namrud kepada rakyat dia dicari kayu api. Dan rakyat dia cari semua kayu api. Berapa lama nak terhimpun dibayar supaya bunuh kayu api. Maka tujuh api. Apabila tujuh api banyak nak kumpul Nabi Ibrahim. Tak boleh duduk dekat ibadah. Tak boleh duduk dekat apa? Api besar, panas. Duduk jauh. Dia jauh nak kumpulkan ibadah. Maka Nabi mikir buatlah sendiri, buat beda. Letak kayu kita, cari letak apa ni? Tarik letak Nabi Ibrahim. Lepas kamu dah ada api. Selama mana? 40 hari, 40 malam. Dia ada api. Nyala dia. Solat rambut pun tak nyala. Solat bulu pun tak nyala. Dia ada api tu. Nanti kita kata tu Allah Ta'ala ni bayar. Dia boleh buat ibadah. Sebab tu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Ambil kertas, ambil tisu di api bakar tu. Jika dengan izin Allah. Kenapa kayak gitu? Ada adatnya ada, pada adat. Nah, pada adat, pada walinya nyala. Hukum adatnya nyala. Kalau ada api tak ada kertas. Kertas tak ada nyala. Tapi Allah Ta'ala boleh buat jadi tak nyala. Tapi pegangan Qadariyah ada. Kalau dia ambil kertas letak atas api, kok mana nyala? Dia ambil pisah, dia hiring, mana-mana potong. Ahli sunnah tak ada tu. Itu Qadariyah. Dalam kita tengok baik.
maka i'tiqad yang diminta itu kufur. Kalau dia pergi lagu, kalau pergi miskin, maka jadi kafir. Pada mazhab ulama mawara'un nahri mutlaqan. Ulama mana ni baik? Pada mazhab ulama mawara'un nahri mutlaqan ni banyak lagi tak ada bawah je. Orang kita bahasa Melayu tu ke, nombor 35 tengok bawah dia kata apa? Yakni apa maksud mawara' az-zahri, mawara' an-nahri mutlaqan tu? Yakni mazhab ulama negeri-negeri yang terletak di Asia Tengah seperti Kazakhstan dan Turkmenistan dan lain-lain. Itu nama ulama-ulama dulu di negeri hak ni kan. Dia kata jatuh kafir kalau kita pergi gitu. Dan pada mazhab jumhur ulama, daripada mazhab jumhur ulama pula ibadah adalah i'tiqad itu kufur, jadi kafir. I'tiqad itu jika diharuskan oleh mereka itu lemah Allah Ta'ala daripada menjadikan segala perbuatan. Di sisi jumhur ulama ibadah dia kata jadi kafirnya kalau kita kata Tuhan ini lemah ibadah. Lemah mana? Lemahlah sebab kita kata segala perbuatan makhluk buat atas usaha ikhtiar makhluk. Kalau kita kata usaha ikhtiar daripada makhluk ada kaitan dengan Allah, maka kita kata Tuhan itu lemah. Apabila kata Tuhan itu lemah, kafir bagi wala tu benda. Jadi kafir. Ni ramai mana orang tak berasai kan. Dah. Hamba boleh kerja gaji mahal sekali. Ki hamba kerja. Dia boleh kerja kakak besar-besar diuji oleh Allah ibadah. Hamba nak boleh gaji 20,000 ni. Ki hamba cepat. Hamba cepat, hamba kerja, hamba pandai mengurus. Hak tu hamba boleh gaji 20,000 boleh kerja. Orang peraya bukan sebab tu dia rezeki lagi pada Allah. Tak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Tak ada. Ini usaha hamba kalau begitu tak istana ni. Kalau begitu tak ada kerja. Kau tu boleh. Tak ada kaitan dengan Allah. Maka yang panggil qadariyah. Jadi kafir wal-iyadu billah. Anak dia boleh kerja ki kahwin ngeja. Tadi orang istana tu anak dia mau biar apa? Oh tak itu. Ki kahwin ngeja dia boleh ingat tak? Oh Rio ibadah ni rasa Rio. Dia panggil qadariyah tu. Tak sangka ke abu kepada Allah. Kita kalau ayat ini boleh alhamdulillah dia boleh sekarang ni boleh kerja dekat ni. Allah Taala beri dia. Tapi melalui asbab kahwin. Kahwin ni sebagai jalan. Kalau Allah Taala tu bui, tapi hak boleh dia boleh kerja sini ni Allah Taala pilih. Kahwin ni asbab aja. Itu pertanyaan sunnah. Kalau qadariyah sebut tadi dia boleh sekarang ni kahwin. Kahwin boleh gini kahwin. Nak rasa dia, rasa kuasa tu dia qadar dia, kudrat tu dia. Ni yang panggil qadar dia, sesat. Nah, wal-iyadu billah. Dah benar. Kita kahwin pandai baca kitab, kita kahwin ngaji subuh dulu ni. Subuh riwayat. Duk nampak ni. Okey baik, minta jauh riwayat, minta jauh. Dan setengah daripada mereka itu adalah i'tiqadnya bahawa syaitan itu berdapat syaitan itu akhir Tuhan dari kerana tiada baginya wujud yang nyata. Maka i'tiqad yang demikian itu kufur, jadi kafir i'tiqad itu. Dan setengah mereka itu yang lagi baik. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahawa yang menjadikan segala kejahatan itu ketiadaan syaitan jua. Ia pergi ibadah ganda. Gini baik. Dia kata segala hak berlaku ni dia pergi gini. Kejahatan itu mana dia kata ketiadaan syaitan juga. Bahawa yang menjadikan segala kejahatan itu ketiadaan syaitan juga. Maknanya gini baik. Dia kata dia pergi yang berlaku ibadah kejahatan yang berlaku tu bukan dari syaitan, bukan dari syaitan, bukan dari iblis, bukan. Mari mana kejahatan itu? Daripada hamba ada. Daripada kita sendiri lah, daripada hamba sendiri jahat. Jangan salah syaitan. Jangan salah syaitan. Ada kata. Sedangkan kita belajar ibadah, syaitan ni, iblis ni dia sumpah daripada Allah. Dia kata, ya Allah, aku nak ganggu anak cucu Nabi Adam ni supaya masuk neraka kali ngaku. Aku nak goda dia ya. Aku nak bisik. Aku nak
Hasut dia. Saya janji dengan minta dengan Allah. Allah Ta'ala izin dia. Allah Ta'ala kata Allah. Tapi mu tak boleh masuk, mu tak boleh nak hasut orang-orang yang takwa kepada aku. Maknanya dah iblis apa ada kait dia dah hasut dia. Duduk basic kita dah itu lah. Tapi hak buatnya kita, hak buatnya saya suruh curi. Saya tak curi bayar. Kita hak curi dia. Tapi hasil tu bisik ke diri dia. Curi lah. Ambil sikit sudah. Tak. Tak apa, pasal motor apa dah. Dah. Tu. Apa ambil apa? Settle nah. Tak apa ambil orangnya. Dia kalau mati tobat lah. Tu yang maaf lah. Kau rasa itu. Oh sudah. Dia bagi settle. Oh tu ambil tanah orang. Ambil tanah orang. Ambil ni orang. Ya Allah. Kita tahu mati, paham dia baik, mati baik. Tak ada apa. Okey. Saya mana roda baik. Okey. Sekali lagi baik, sekali lagi. Dan yang menjadikan kebajikan itu Allah Taala. Maka etikot yang demikian itu kufur, jadi kafir. Kalau orang kata hak jahat tu ada kaitan dengan manusia, tak ada kaitan dengan setan. Hak jahat tu daripada manusia tu sendiri. Adapun kebaikan tu daripada Allah. Maknanya gini lagi bayar. Orang hak kecek dia kata apa? Gapo hak baik tu daripada Allah. Hak jahat tu daripada kita, kepada kita. Maka ibadah kalau orang kecek gitu dan dia pergi gitu, dia kecek lagi gitu. Ibadah kata tak ada dah. Hak apa? Ini apa ada sebut ibadah. Gapo hak baik, hak boleh tu kan datang daripada Allah. Habis gapo hak salah, hak silap tu kelemahan diri apa? Dikecek lagu tu ibadah. Lepas tu pergi dalam hati lagu tu juga. Qadariyah. Oh, berat ibadah. Hati dia neraka. Lepas tu treatment dia royak tu. Ambo dia royak GP, baik apa pergi lain. Ambo royak apa yang baik itu datang daripada Allah. Hak lemah, hak buruk tu kelemahan diri apa? Salah diri apa? Tapi dah ada etik untuk hati ambo ibadah. Baik buruk daripada Allah lah kau. Batu ustaz kecek gitu tu baik daripada Allah, buruk daripada ustaz tu. Itu yang panggil tak ada pun. Tak apa ni beradat kita dengan Allah. Beradat kita dengan Allah baik. Beradat kita dengan Allah itu kena kecek gitu baik. Hak baik-baik ni daripada Allah, hak buruk-buruk tu kita, lemah kita. Tapi pada hati kita kena etika baik buruk daripada Allah maka dia. Bukanlah kalau Tuhan tak izin tak ada buat kita. Kita nak curi kalau Allah Taala tak izin boleh curi ke? Boleh. Tapi qadariyah hidayah ada kaitan dengan Tuhan. Dewa jahat mudah. Wak jahatmu ada baik-baik Allah. Ayat bahagia. Maka jadi sesat atau jadi kufur ibadah. Itu kita sama juga ibadah. Dia berdoa niat dan dia beza. Ada tu dia beza. Ada tu dia kena ada benda-benda yang kena sama ibadah. Hak luar kena ayat gitu, hak dalam kena ayat gitu. Mana? Allah Taala ni ada berapa? Seorang, dua, tiga ke? Maka kita kena kata Allah Taala wahdaniyah. Esa. Dalam hati kita kena ayat esa tu ibadah. Sama, hak luar ni hak dalam sama. Itu wajib. Kalau kita ayat Allah Ta'ala tu wahdaniyah luar. Tapi dalam hati kita Tuhan ketika mana dia nak urus, malah lagi, sia lagi, panas lagi, dia nak cari kalau sore. Ada, dia ada pihak tiga. Kape yang pertama yang nak bergeser, kena sumpah Allah Ta'ala ni wahdaniyah esa. Dalam hati wahdaniyah juga, esa juga. Mana kali kalau dia tu ramai baik. Balau lah orang nak turun, orang yang ujian. Orang yang tak ujian nak panas. Orang yang pula nak mendung, obat tu gitu. Dah, ada. Kena pergi serupa. Ada. Tapi orang ni bayar. Ada. Dalam orang ni Allah Ta'ala mengaku hak baik tu daripada Allah. Hak buruk daripada kita. Ada. Kena malah. Nama sebutan itu dah. Kena faham malah. Maka situ dulu lah ibadah. Situ dulu.
Wallahu a'lam. Situ lah. Kita maaf ibarat majlis sikit. Ada nak tanya soalan? Ada lah. Betul hari ni pun dia pun tak ada hak soalan. Sebab kali pun guna WhatsApp kan. Sebab WhatsApp Facebook kan. Kalau ada soalan pun tak ada lihat kertas ibarat. InsyaAllah malam ni kita kalau ada masuk dia punya tulis kertas nanti kita jawab kan. Jadi itu sahajalah ibarat. Macam itu datang dari pada Allah. Hal lemah apa kan. Lebih diri apa. Minta ampun dengan Allah, minta maaf dengan ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Allah. Memaafkan silap kami, ya Allah. Memaafkan silap teruk kami, ya Allah. Memaafkan silap semua guru kami, ya Allah. Muslimin dan muslimah, ya Allah. Ya Allah, sekiranya ada pahala pada majlis kami pada pagi ini, ya Allah, maka kami niatkan, kami hadiahkan kepada ibu dan ayah kami, ya Allah. Selama ada ibu ayah kami masih ada, ya Allah. Tapi ibu ayah kami masih telah meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Allah. Kami juga mohon kepadamu, ya Allah. Ya Allah, mungkin amal-amal kami, ya Allah. Amal kebajikan kami buat, ya Allah, mungkin ya Allah. Ya Allah, kami juga mohon kepadamu, ya Allah. Ya Allah, beri kefahaman kepada kami, ya Allah. Bagi istiqamah pada kami boleh bagi belajar, boleh bagi mengaji, ya Allah. Beri kami faham agamamu, ya Allah. Allahumma faqihna fid din wa inna ta'wid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.